Okey, baik Mati. Okey, free abah. Okey, baik sama. Alright. Dah. Okey, hai abah. Okey, cantik. Okey. Siap nak ambil percuma. Alright, sama dah buat kenduri. Dia balu. Okey, ayak percuma untuk abah. Ayak abah. Ayak abah saya besok. Okey, abah bagi untuk buat percuma. Okey, kita bagi. Alright. Okey, cantik. Masih alright sama. Amin. Okey. Cuma. Sama-sama dia punya. Okey, free untuk abah percuma. Okey, free untuk abah. Depa kata penyumbang kata okey untuk pelajar sekolah free. Okey. Baik, untuk hari ini hari Rabu ada lagi orang bagi. Okey, depa pakai baju cantik-cantik ya kita bagi ayat percuma untuk mereka. Alhamdulillah ya. Sore. Okey, kita akan bagi kat depa. Alright, percuma. Alright, sama. Okey. Okey, alhamdulillah. Video sebentar tadi tu kita telah tunaikan amanah daripada penyumbang. Yang ada yang walk in, ada yang mai bagi ada duit balance. Lepas tu ada yang sahabat tu dia bank in. Jadi duit semua tu ada lebih kurang RM37. Okey, tapi kita telah tunaikan lebih pada tu lah. Cumanya tak kisahlah kata. Pasal kesian. Kita dah walaupun duit tu dah habis. Tapi budak-budak still main lagi. Takkan kita cukup dekat ni saja. Kesian pula lah. Kan? Kawan ni dapat, kawan tu tak dapat. Jadi kita bagi merata lah, kita bagi semua. Jadi terima kasihlah kepada penyumbang. Dan hari Jumaat ni pun ada lagi ni kita akan buat untuk sumbangan untuk ayak di sini dan untuk masjid. Okey. Kita akan sambung hari Jumaat ni pula. Okay. Untuk hari ini kita tunaikan hari Jumaat, kita tunaikan amanah daripada penyumbang. Okey. Kita tunaikan amanah daripada penyumbang. Free. Okey, hari Jumaat kita bagi ya daripada Toke Baja. Okey, alhamdulillah untuk hari ini. Okey, kita buat 2 balang. Untuk hari ni hari Jumaat kita buat 2 balang. Okey. 2 balang ni disumbangkan oleh minggu lepas. Ini tak ramai lagi ni. Tak ramai lagi. Okey, kita ada yang ni kita buat. Tak sempat kita nak buat, ni kita bagi. Yang ni apa dia? Yang dia. Mudah kan? Kalau nak buat kenduri memang mudah. Nampak? Tu dia. Roti. Dan ni pun dah jadi kenduri dah. Sudah satu lagi. Okey. 2. Dan ni roti boleh makan, masya-Allah. Ya. Allah masya-Allah. Okey. Itu dia. Siapa pun boleh minum makan. Okey. Yang ni pasal dah ada 2 balang tu, jadi kita tak ada peluang lah nak buat, jadi kita buat roti. Tak mana-mana pun. Baru saja. Satu beg ni baru dah ada RM7. RM7.5. 2 RM15. RM15 dah boleh buat kenduri dah. Okey. Jadi alhamdulillah 2 balang tu disumbangkan oleh Toke Baja. 1 dah. Okey, depa Mairah, budak-budak Mairah. Okey. Okey, dah mula makan dah. Okey. Bo. Okey. Okey. Satu balang tu belen hak yang minggu lepas. Toke Baja. Jadi kita buat sebalang di sini dan RM50 lagi hak belen dia tu kita buat di tempat berniaga. Dan satu balang lagi tu daripada sahabat kita lah. Sorry, bukan sahabat, daripada sepupu kita, penolong kanan pengarah custom yang kita kata minggu lepas tu. Untuk dia satu. Tu sepupu kita tu, tak sangka dia. Bang, kita ambil makan roti. Okey. Makan dah, alhamdulillah. Siapa mewah dia dapat makan. Siapa mewah dapat macam-macam. Untung orang yang mewah. Siapa mewah dia dapat makan. Ayak tu okey ada sampai ni. Tapi apa nasi lemak, roti apa semua yang tu orang kata terhad. Nasib lah siapa yang mewah dia dapat. Okey, nanti kita sembang di depan lah. Okey.
Okey, alhamdulillah. Macam yang kita beritahu tadilah. Ya belum? Macam kita beritahu tadilah. Okey. Satu balang tu disumbangkan oleh toke kedai baja dan racun, dan satu lagi tu disumbangkan oleh sepupu kita lah. Penolong kanan perkara custom. Abang pun tak sangka. Pasal apa abang tak sangka? Abang pun fikir-fikir tak dapat nak fikir pasal apa. Dia balik kampung pun low profile. Kita pun tak sangka. Kira yang kita tahu dia custom saja, tapi kita tak tahu apa pangkat dia. Tapi balik mai low profile, kita tanya pun tak beritahu. Tu pun orang bagi tahu. Kira hebat agak orang pun. Kita jadi macam kita down sikit lah. Pasal apa? Kita ni mencari makan pun tepi jalan. Lagu tu lah kan. Orang ni orang hebat-hebat semua. Jadi hak yang okey lah ni, tutup cerita tu. Okey, ayam belen yang kita buat tu macam kita kata tadilah, duit belen daripada toke baja tu ada RM50 dan kita selesaikan. Kita ada extra jugalah, 60 lebih kita bagi budak sekolah. Jadi kesian kat depa kan. Takat 50 saja, 50 orang. Tak patut sangat. Pasal apa hak yang mai lagi tu pun tengok nak kena bayar tak syok kan. Jadi kita bagi lah. Jadi 60 orang lebih lah. Alhamdulillah. Okey, dan terima kasihlah kepada dermawan. Terima kasihlah kepada dermawan. Bukan penyumbang lagi lah, dermawan. Dan semoga ni doa abang kepada penyumbang serta penonton yang menonton channel abang ni. Semoga Allah murahkan rezeki yang barokah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik pada yang sakit. Semoga Allah angkatkan kesakitan dan digantikan dengan kesembuhan. Semoga Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. InsyaAllah minggu depan kalau ada lagi kita buat lagi. Kalau tak ada pun tak apa, kita buat sendiri lah, tak kisah. Tak perlu tunggu kaya kita nak buat. Roti pun boleh buat. Okey, tak apalah, macam tu lagi jumpa lagi lah. Kita tengok lagi apa macam. Okey, baik, assalamualaikum, bye bye. Alhamdulillah clear. Okey, nak basuh dah lah. Nak basuh dah lah. Jangan nak basuh. Okey, kena basuh. Habis kena basuh. Okey. Ini mengusak pakai blok. Lebih clear. Kita tinggal nak basuh ni. Okay, minggu depan pula lah. Okay, saya dah selesai untuk minggu ni, alhamdulillah. Okay, kita angkat balik lah. Okay, selesai. Semua pakai balik pergi dah. Kita last sekali. Kita jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum. Okay.